Assalamualaikum, hai semua. Eli harap semua dalam keadaan sihat dan gembira selalu. Amin. Okey, di pagi ni Eli nak isi minyak masak dulu dekat dalam bekas kaca ni. Eli ada 2 bekas minyak masak. Satu yang besar dan satu yang kecil. Yang besar ni untuk kalau Eli nak guna dalam kuantiti yang banyak. Dan bekas satu lagi tu untuk Eli nak guna dalam kuantiti yang sedikit sebab dia punya corong tu kecil je. So kita isi minyak dulu. Untuk lunch, Eli nak masak mi sup. Eli guna mi kuning. Mi kuning yang Eli guna ni adalah Nomi. InsyaAllah tak angin sebab Eli dah memang biasa guna Nomi. Sebab Eli memang ada angin. So kalau Eli guna Nomi, Eli rasa perut Eli okey. Okey, Eli dah masukkan bawang merah, bawang putih. Kemudian Eli masukkan seafood tahu. Eli tumis sekejap. Kemudian Eli masukkan air dan carrot. Air tu Eli lebihkan sikit secukupnya. Kemudian Eli masukkan carrot. Kita nak lembutkan carrot tu sekejap. Kemudian Eli masukkan cube pati ayam. Lepas tu Eli masuk telur. Tadi Eli ada masuk juga garam dan perasa. Okey, lepas tu Eli masukkan ajisho sikit. Lepas tu Eli masukkan cendawan enoki dengan sawi. Lepas tu Eli renihkan sekejap. Senang je. Sebab Eli memang nak masak benda ni cepat-cepat. Okey, lepas tu Eli masukkan Nomi. Dah siap. Kita biarkan sekejap. Lepas tu dah boleh makan. Eli nak masak cepat-cepat sebab anak Eli nak pergi kafah dah. Okey, ni Eli goreng fry sikit untuk anak-anak Eli. So Eli tak goreng banyak-banyak lah. Eli goreng sekali makan je. Okey, dah siap. So Eli nak bagi anak-anak Eli makan dulu. Eli dah rehat, Eli dah solat. So ini di petang hari. Eli nak tutup langsir dulu sebab dah petang kan. Okey, kemudian Eli nak kemas Eli punya mainan anak-anak ni. Anak-anak Eli ni memang kita kena selalu kemas mainan dia. Okey, anak Eli yang kecil sebenarnya seorang je. Yang 2 orang lagi tu dah besar, dia tak main sangat. So ni sebenarnya mainan Eden lah, anak Eli yang umur 3 tahun tu. Okey, ni sebenarnya dia marah Eli kemas mainan dia. Tapi yelah, nak macam mana sebab Eli nak sapu kan. Eli kena kutip semua mainan dia dulu baru Eli boleh sapu. Okey, sebenarnya Eli nak vacuum, Eli tak sapu. Eli ikut mood, kadang-kadang Eli sapu je, kadang-kadang Eli vacuum. So sebelum tu Eli nak lipat dulu beg yang Eli pergi beli barang hari tu. So Eli lipat-lipat dulu dan Eli letak dekat tempat shopping bag lah. Biasanya Eli memang lipat macam ni supaya dikemas dan tak bersepah. Okey, Eli letak dulu dekat tempat dia. Eli letak kat sini. Dan kemudian Eli nak sambung kemas. Okey, kita iklan sekejap sebab anak Eli dah minta Eli untuk buatkan dia roti. So Eli berhenti dulu kemas. Eli buatkan dia dulu roti. Roti ni Eli cuma sapu jam coklat je. Okey, sebenarnya kat situ ada anak Eli yang nombor 1 tu. Dia baru balik kafah. Dia join sekali makan minum petang dengan adik dia. So kita bagi anak kita makan dulu, okey? Okey, macam ni lah realiti. Kalau Eli kemas memang akan ada yang mengganggu. Tapi tak apalah, kita teruskan misi kita untuk kemas rumah. Sebenarnya macam ni lah hari-hari Eli untuk Eli nak buat video memang bukan senang. Kadang-kadang sebab ni lah, kadang anak-anak Eli ni dia suka kacau lah kan. Sebab dia kan kecil lagi, jadi dia memang main di sekitarnya. So
kalau Ellie voice over ni pun ada suara anak Ellie ni. So Ellie minta maaf lah dan harap faham. Okay, ni Ellie nak sapu-sapu dulu area sofa ni. Abuk-abuk kan. So Ellie guna penyapu lidi ni. Penyapu lidi ni Ellie beli dekat Shopee daripada Indonesia. Sebab bila Ellie guna penyapu ni macam rasa abuk ni senang kita nak kita nak buang. Okey, tadi Ellie dah lap meja. So sekarang Ellie nak bersihkan dekat bahagian sofa ni lah. So macam ni lah Ellie alih meja sekejap. Lepas tu Ellie nak continue untuk vacuum rumah. Sebenarnya Ellie dah record kemas rumah ni dah lama. Dalam minggu ni lah. Hari Senin macam tu mungkin. Tapi Ellie nak isi suara tu makan masa. Bukan makan masa macam mana. Sebab Ellie tu macam tak ada masa sebenarnya nak buat nak isi suara. Sebab macam-macam lah Ellie sibuk uruskan anak-anak. Lepas tu kadang-kadang nak edit-edit dulu kan. Tapi Ellie dah cakap Ellie nak cuba untuk konsisten. 1 minggu 1 kali Ellie akan upload video. Sebab kalau Ellie tak paksa diri Ellie untuk curi masa, memang Ellie tak tahu bila Ellie akan upload video. Kita nak shooting tu mungkin tak susah. Kita nak isi suara tu ambil masa, nak edit semua tu. Tapi itulah Ellie tengah susun masa jadual Ellie untuk Ellie ambil kesempatan untuk Ellie upload video. Ni Ellie dah start vacuum dan Eden pun tolong sekali kutip-kutip mainan dia. Dia memang rajin tolong Ellie. Kalau Ellie buat kerja rumah ada, kalau Ellie minta tolong dia suka je tolong. Okey, ni Ellie nak nak buat apa ni Ellie nak betul-betul. Tengoklah tadi Ellie dah betulkan kain dekat sofa tu. Still ada juga mainan. Tapi tak boleh buat apalah kan. Tapi tak apalah. Kita buat je yang semampunya dalam kemas rumah ni. Sebenarnya rumah kita ni tak perlu perfect sangat pun. Asalkan bersih je. Kadang-kadang satu hari memang banyak kali kita akan sapu, banyak kali kita akan kemas. Tapi tak apa, kita just enjoy je buat semua ni. Kalau kita penat, kita rehat. Okay, last Ellie nak lap sikit kat bahagian TV ni. Sebenarnya tak adalah kotor sangat. Sebab kalau kita selalu lap, dia tak berapa kotor lah. Okay, Ellie lap dengan wet tissue je sambil Ellie tengok drama ni. Siapa yang join Ellie tengok drama Dendam Seorang Mentua ni? Ellie memang follow lah cerita ni petang-petang. Okay, so sekarang Ellie dah settle kemas rumah untuk petang ni. So Ellie tak ada nak buat apa dah. Dia cuma nanti Ellie nak mandi, nak prepare untuk maghrib dan rehat je dengan anak-anak. Terima kasih tau sebab dah tengok video Ellie kali ni. Ellie harap bolehlah sudi untuk subscribe dan like ataupun komen setiap video Ellie supaya Ellie semangat lagi nak buat video. Okay, Ellie rasa sampai sini dulu video Ellie untuk kali ni. Kita jumpa di video akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum.